Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Ala Balkis binti Muhammad Hafiz selaku wartawan TV PSS SMK Syukurau. Pada tanggal 17 Jun 2025, SMK Syukurau telah mengadakan Majlis Anugerah Kecemerlangan dan Perasmian Dewan Terbuka. Mari kita saksikan detik-detik yang bermakna berikut. Hari ini kita berhimpun bersama di Dewan yang tersegar indah, menyambut detik makna kejayaan dan kegemilangan sekolah. Ruang terbuka, lambang semangat bersama, tempat mengukir bakat dan cita-cita. Kita raihkan anugerah, usaha dan tenaga, mengangkat martabat ilmu dan budaya. Bersinar bersama, mengejar impian, kita cita saja. Dari kelas 5D terbaik dalam mata pelajaran Matematika. Kegemilangan anugerah ini bukti usaha dan keikhlasan. Kita berganding tangan merentas masa hadapan. Di sini bermula langkah pertama. Dewan ini saksi kerja dan usaha. Setiap langkah disulam azam dan doa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Abdul Rahim Dali, WDP PIBG Sekolah Menengah Bacaan Syukurau. okay. Boleh saya bertanya beberapa soalan? Ya, boleh, insyaAllah. Apakah perasaan Encik pada hari ini? Ya, Alhamdulillah. Kalau tanya perasaan, saya begitu gembira, begitu seronok, begitu segala-galanya kerana majlis kita pada hari ini ada dua majlis, iaitu Majlis Anugerah Kecemerlangan dan Majlis Perasmian Dewan Terbuka Datuk Syam. Mana dua kita buat dalam satu. Dan sebenarnya majlis ini berlangsung dengan baik, sama ada di Dewan Semarak Kasih ataupun di Dewan Terbuka di bawah. Semuanya berjalan dengan elok, berjalan dengan lancar dan yang terbaiklah pada saya. Dan kita telah mencipta satu sejarah yang begitu baik yang perlu kita banggakan untuk Sekolah Syukurau. Okay. Soalan kedua, pada pendapat Encik, apakah tujuan majlis ini diadakan? Ya, yang pertamanya, kalau kita nak cerita berkaitan kecemerlangan, anugerah kecemerlangan, tujuan diadakan ialah kita untuk menghargai kejayaan pelajar-pelajar kita yang cemerlang dalam pelajaran. Dan yang keduanya, untuk peresmian Dewan Terbuka Datuk Syam, dan kita jenamakan Dewan ini sebagai Dewan Terbuka Datuk Syam kerana mengenangkan jasa dan sumbang bakti beliau yang banyak membantu kita untuk membangunkan atau mendirikan sebuah Dewan Terbuka untuk kegunaan kita di Sekolah Menengah Syukurau ini. Alhamdulillah, terima kasih Encik kerana sudi meluangkan masa untuk diinterview. Ya, saya ucapkan terima kasih kerana sudi berkongsi dengan saya pada pagi ini. Terima kasih. Okay, Assalamualaikum. Alhamdulillah, dengan ini berakhirlah sudah Majlis Kecemerlangan Akademik 2025 dan Perasmian Dewan Terbuka. Sekian dari saya, wartawan TV PSS SMK Syukurau.